Lato. Hari ni Abla nak tunjuk apa yang patut korang beli di Pasar Gaya, Kota Kinabalu. Senang perut dah sampai negeri Sabah, si awak. Ini coklat je, tengok coklat. Okey, selepas tahun Abla datang kembali ke Pasar Gaya di Kota Kinabalu. Nak tengok makanan apa yang street food apa yang ada di sini. Senang perut ke Sabah untuk tahun 2020. Sabah Maju Jaya tu. Apa ni weh? Tengkering. Rupanya pakcik avocado tu tak ada. Lato-lato fresh. Lato. Lato. Lato saja. Ni apa ni? Ni lato. Ni Anggur lato. laut. Anggur laut. Ya. Oh, landak laut kan? Ya, landak laut. Ni isi landak laut. Landak. Dia makan macam mana? Buang air tak lima. Ni adalah orang panggil lato-lato. Ini lato. Lato. Ni seafood. Makanan-makanan rare. Ni apa ni? Pari. Itu ikan pari. Ikan pari, ya Allah. Apa ni? Ini yang sudah masak. Nama dia piutu. 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 Piutu sudah masak. Putih. Ni apa ni? Itu kuih. Kuih. Ya, macam kuih cincin. Ni kuih. Dengan kelapa. Tak biasa. Tak biasa. Apa nama dia? Kuih. Kuih juga. Tepung biasa. Tepung tepung. biasa campur dengan kelapa. Yang ini tepung apa? Ini tepung biasa juga campuran. Oh, para-para limau macam. Akak ingat tak lah tahun lepas saya datang buat video. Ya, saya ingat juga. Tak, bisnes okey tak sekarang? Sekarang sudah okey. Sudah okey sangat. Sebab apa? Sebab panas Orang kan? tidak ramai. Orang kurang. Orang pembeli. Oh, kurang. Sel naik ke? Raya pun, habis raya pun macam sama saja. Sebelum raya pun tidak berapa okey. Sampai laut yang mentah baru sampai. Ni seafood. Oh. Food. Isi dia saja. Isi seafood. Tapi realiti yang sangat panas. Lagi panas daripada di Kelantan. Saya tak jadi all money di sini. Sekarang paling mahal pun 25. Yang mahal 25. Paling murah? Paling last sudah tu. Ya, paling last sudah. Kedai ni Joe Corner 20. Dia berapa ni? RM5? 65. 65? Ya. Bukan original Baik kan? dulu, Pak. Ini kapal pun kan. Tidak ting. Tak apa. Baik. Bang, ni apa bang? Masuk TikTok bang? Ya, masa TikTok. Nanti beli dengan abang ni. Abang buat sendiri ke spek? Adalah. Siapa datang sini dapat special price. Siapa tengok video saya, tengok dia punya mangga susu RM18 sikit. Buah mangosteen 25 sekilo. Tak basah dia. Ni kuih apa? Jahat. Pinjaram. Bepan. Bepan. Sebut salah. Ini coklat dia. Tengok coklat dia. Lace. RM15 coklat merah. Tapi sebenarnya belacai bukan coklat. Ni nak panggil kencur. Kulit Johor tapi duduk bekerja Bawang. di Kelantan. Panggil losun. 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 Ada lada putih dia. Ada juga dia kantan. Tahu kantan? Yang Tahu. merah ya, dia punya pokok. Ini punya daun. Ada, ni memang tak ada di KL. Ni tak ada di KL. Ya. Tapi ditanam. Macam berupa alif sukri. Ali Syukri. Datuk alif sukri. Saya adalah adik kepada Ali Syukri. Ya. Sudah. Betul. Malaysia. Tidak. Ada tak tahu family dia. Lain-lain je satu. Ini belum siap lagi. Kalau Ada dijual itu dia. berapa ringgit? RM3. Ya, RM3 lah macam ini. Apa dia? Mana tu hau? Daun bawang dengan santan. Pepaya. Papaya. Ni nama dia tu hau kalau nak beli. Ni buah pinang. Ni ambil. Ni gambar. Oh, sedap ni. Kapur. Oh, kau gambir. Color dia macam. Dia satu. Itu gambir tak? Dia cukup lekat lah semua. Ni ada dah potong ni. Itu pinang tua yang Pinang sudah tua. Dah potong. potong. Ni tembakau. Tembakau macam Cantik dia ada biji-biji tak macam tembakau kita dekat Semenanjung. Cameron. Kesian jatuh dah. Betapa panjang. Hati. Boleh. Buka dah. Ni dah diikat dah. Tonyoh kat Apa dia? gigi. Ni? Macam makcik tonyoh kat gigi. Macam cik tonyoh kat gigi tu. Tembakau. Ni keningau nama dia. Keningau nama tempat pun ada juga. Keningau juga. Diisak juga keningau. Ni apa ni? Sayur. Sayur betik. Dia buah banyak. Meriah. Ada buah potong dah. Avocado dia. Tengok avocado dia. Besar-besar. Ada warna hitam, ada warna hijau. Weh, gapon besar. Dia pendek. Besar, panjang pendek. Ada belakang. Dia panggil buah susu. Buah susu. Avocado. Avocado juga. Avocado bulat. Avocado.
Ya, mana lagi sedap? Avocado biasa ke yang ni? Inilah yang biasa punya lah. Ah, Punya ini. Sabah punya. Sabah punya. Sabah punya dia macam ada banyak variety. Tapi faham. kalau macam kita ambil hok menggerutu tu, dia import. Sabah punya avocado lawa bulat. Kalau kita goncang dia bunyi. Gemuk yang bunga rantan ni. Gemuk apa? Apa gemuk? Gemuk yang bunga rantan. Cheese. Bukan kata gemuk. Macam aku. Kalau ni yang kalau di Semenanjung, kecil saja. Lagi yang roti-roti, macam-macam jenis roti, kuih bulan, ni, kuih bijang kuning. Saya tak pernah nampak kuih-kuih ni di Malaysia, di Kelantan. Piah keladi. Kuih apa ni? Tausa piah ni dia macam banyak lah. Tapi dalam bentuk jagung bentuk leper gitu kan. Inti dia kacang merah. Yang Tausa tu kacang merah. Tausa kacang merah. Piah ni Ya tu dia nama jenis kuih. menarik. Kacang sembunyi. Dia kena sembunyi juga. Boleh lah ni. Nak kacang sembunyi satu. Kacang sembunyi, tausa piah ni. Ada flavor apa? Ya biasa dia ada coklat piah. Coklat, piah. Keladi dengan biasa dia ada satu lagi tu dia hijau dia, kalau hijau pandan. Tapi sekarang tak ada soal halus. Ini dia lain sikit, dia macam tiang biasa, dia macam tak ada hijau tapi rasa manis lah. Macam kuih lama yang lama-lama. Ni orang lama punya? Ya, aku suka kuih kuih. Hmm. Dia dari KL lah. Kuih Sabah.